Hujan lobek dah berhenti-berhenti. 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam. Untuk kawasan Padang Panjang lai perbatasan Jambatan Kombay nama. Entah dari mana air itu tiba. Habis. Lebih 20 buah rumah hilang. Itu nang keliak itu. Ku cubalah pai ibu anda sampai kau pakai jalan putus tu. Kebetulan anda lah boleh lewat. Ku lihatlah dah kita. Kondisi. Pas balik katih balik, menampanglah bapak-bapak surang. Apa nyanyo bapak tadi tu? Opaknya ke? Di mana pak tinggal? Dekat jembatan Kombay tu pak dia. Awak pakai masker ke? Dekat jembatan Kombay. Iya je. Kau naik keluarga apa? Hilang sadangnya. Berapa orang? 8 orang kata keluarga hilang sadang. Kalau Indo awak kuat, kalau iman awak lemah, gila itu. Omak hilang, ayah hilang, bini hilang, adiknya hilang, kemanakan hilang. Satu. Oh, nan dapat ke 5 dapat dia. Bola. Cepat. Toga. Serius ke? Bonus roti sebuah. Bela. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan solat. 3. Puasa di bulan Ramadan. 4. Bayar zakat. 5. Naik haji bagi yang mampu. Lah. Lai-lai ku SPK-nya banyak lagi le. Oh banyak. Lah, dapat roti bagi sebuah. Dan kedua, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kosen di tahun itu ibu hati Nabi itu. Mengapa kado ibu hati ayah kocik Nabi itu non membolo Nabi itu sejak kocik pula sehingga orang Mekah sogen menggaduh Nabi gara-gara pak ayah kocik enggak. Siapa nama? Paman Nabi. Non memelihara merawat Nabi. Siapa nama? Abdul Muttalib. Abu Talib. Kalau Abdul Muttalib Nini. Lah. Kalau kinin mak pak kau nama pepaja kinin itu nuntu tulis itu num sabuk. Kalau dulu nama orang rusak. Helok nama tapi ketika bersabuk rusak nama tu. Apa contoh? Siapalah buat sebut gitu. Bersalah kita sebut nah. Mereka tahu belum orang ke. Kenen ni ya. Contoh. Abdul Aziz. Panggilan siapa? Aziz. Kalau dulu, Haji. Muhammad Rashid. Kalau kenen panggilan Rashid. Kalau dulu, almarhum Mamak Mosi. Hello nama Mamak tu. Cuman ketika punya butan awak. Jadi tahun itu Nabi Muhammad kehilangan ayah kociknya, meninggal dunia. Dan selama itu tompek mengadu kawan buyo, sado nasihat dari ayah kociknya tadi itulah. Kini dulu layu, agak tu ibu hati. Agak tu ibu hati. Dan paling ibu pula Nabi, sejak Nabi mendapat wahyu, sampai ayah kocik yang tadi itu meninggal, ayah kocik yang tadi itu tidak sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Indo masuk Islam, ayah kocik yang tadi itu. Sinilah agak tu ibu Nabi. Jadi kosen, Nabi pun titel manusia, Nabi Muhammad paling mulia di atas dunia, Indo bisa muagih syafaat, Indo bisa muagih hidayah ku ayah kocik yang surang. Apalagi kami ini berceramah ke? Lagi mungkin berubah orang kata raja gara-gara ceramah.
no mungkin. Dari 100 orang tiba paling 50 nak mendongai. 50 lain lah mak aku. Dari 50 nak mendongai mungkin 25 nak agak nyelang sabuk. 25 lain alam cari tompek sandai. Alam cari tompek bonjol kan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Non kedua, di tahun itu juga Nabi Muhammad kehilangan orang yang dia cintai. Siapa itu? Istri beliau, Siti Khadijah, Khadijatul Kubra. Bakehem busandai, bakehem buiyo. Habis waktu Siti Khadijah tu gara-gara Muhammad. Untuk dakwah Nabi Muhammad. Agak tu ibu Nabi. Hilanglah hungak separuh ketika itu ya. Agak tu ibu Nabi jadi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina, kami lihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Dihibur Nabi Muhammad malam itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awak diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Kami uji kamu dengan rasa takut. Wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Tanggal November rasanya ya. Hujan lobek dah berhenti-berhenti. 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam. Untuk kawasan Padang Panjang lai perbatasan jambatan Kombay nama. Entah dari mana air itu tiba. Habis lebih 20 buah rumah hilang. Itu nang keliak itu. Ku cubalah apa ibu anda sampai kau pakai jalan putus tu. Kebetulan anda lah boleh lewat. Ku lihatlah dekat tu. Kondisi. Pas balik katih balik, menampanglah bapak-bapak surang. Apa nyanyo bapak tadi tu? Opaknya ke? Di mana pak tinggal? Dekat jembatan Kombay tu pak je. Awak pakai masker ke? Dekat jembatan Kombay. Iyo je. Kau naik keluarga apa? Hilang sadangnya. Berapa orang? 8 orang kata keluarga hilang sadang. Kalau Indo awak kuat, kalau iman awak lemah, gila itu. Omak hilang, ayah hilang, bini hilang, adiknya hilang, kemanakan hilang. Sampai kini di daerah Melalak, di daerah Pelembayan Agam, rumah tu hilang, kampung tu hilang. Satu Bukit Godang tu sama Bukit Barisan sama Bukit Godang ha, ditumpuk oleh Kota Raja hilang. Hilang. Dah bersuruh lagi. Ratusan masyarakat ompek orang nam suruh. Iza zahara zina war riba fi qaryatin, kata Nabi, kalau zina dan riba sudah dibiarkan secara terang-terangan di tengah suatu masyarakat itu, maka mereka sudah menghalalkan azab Allah atas mereka. Sama bak mimbar, ya Allah, azab kami, azab kami. Zina, riba. Hati-hati. Anak sekolah kini nya punya api sebuah surang. Tu di luar tu mulai api sedang tu. Pupaja dia. Sadarnya menonton video tu muncul iklan sponsor orang dah berbaju pajak suruh orang ke nonton itu. Anak SD kelas 3 gini lah pandai mainan. Mengapa sudah itu? Ayah tahu, mak tahu, dia mungkin dia nyewa nyenyo. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. 1, zina dibiarkan secara terang-terangan, kita sudah mengundang azab dari Allah. 2, riba. Riba tu solang 100 bayar 110. Solang 1 juta bayar 1.100.000. Riba. Kalau awak membungul kepitih untuk itu kurentenir dan tiba tu, maka sama arti, ya Allah, azablah kami. Non konen dia nak menyolong pitih tu sami. Orang sekota kau konen.
Godai kasih Tuhan tu bonom kota ke. Nang kone siapa? Orang kota ke. Sadu Allah ha. Nda ni menyolong pitih tu sami. Nda ni membunga ke pitih tu sami. Sadu orang kone. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap awak punya masalah dan carilah hiburan terbaik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, makna perjalanan Isra Mi'raj itu adalah Nabi dihibur karena sedang berduka kehilangan dua orang yang dia cintai. Ayah kocinya bini Siti Khadijah. Tiga, balik Nabi Isra Mi'raj, apa dibawa Nabi dia? Apa dibawa Nabi dia? Apa oleh-oleh dibawa Nabi pulang Isra Mi'raj? Solat. Bahasa awak sumbayang. Satu-satunya ibadah yang langsung dijemput oleh Nabi kepada Allah adalah sumbayang. Puasa diterima di dunia, zakat terima di dunia, haji terima di dunia. Sumbayang satu-satunya Rasulullah menjemput kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman berapa? Rukun Islam berapa? 5. Satu. Oh, nan dapat ke 5 dapat dia. Apalah. Cepat. Toga. Serius ke? Bonus roti sebuah. Baiklah. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan solat. 3. Puasa di bulan Ramadan. 4. Bayar zakat. 5. Naik haji bagi yang mampu. Lah. Ilai ku SPK nya banyak lagi le. Oh banyak. Lah, dapat roti bagi sebuah. Lah. Bapak Ibu, satu-satunya ibadah yang dijemput oleh Nabi adalah solat. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Syahadat. 2. Solat. 7 boleh rakaat. 7 boleh kali, 7 boleh rakaat. Solat jenazah berapa rakaat? Sembahyang mayit berapa rakaat? 4 rakaat. 4 takbir. Itu yang mantap itu. Solat. Yang ketiga apa tadi? Puasa. Kinin bulan Rajab disunahkan oleh Nabi untuk selalu berdoa setiap waktu dan kesempatan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Puasa. Yang keempat apa tadi? Zakat. 5. Haji. Kita anggap goleh botol ke Islam. Islam itu bisa digenggam dengan 5. Syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Kalau awak pocik Islam kau tu pocik. Terpocik. Dan kelima apa tadi? Haji. Kalau anda buat haji tu wajib sekali seumur hidup. Kalau anda jo bisa haji, anda mengapa? Boleh anda pergi. Ya kan? Bagi yang mampu. Dan keempat, zakat. Kalau anda cukup rotuak kita soket ke, apa kita soket ke? Menerima soket wak. Masih bisa terpocik dewa Islam? Terpocik. Dan ketiga apa? Puasa. Faman kana minkum maridon, siapa nan sakit, au ala safarin, jadi musafir, boleh anda puasa. Terpocik dewa Islam? Pocik. Haji Indo. Zakat Indo. Puasa Indo. Yang kedua, sumbayang.
Sembahyang, kalau lepeh sembahyang, tu pocik wak Islam sama sebuah jari sama. Masuk surga tidak cukup hanya dengan syahadat saja. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, kata Nabi. Amalan pertama besok non kedietong di hari kiamat tu sembahyang. Iza saluhat sairu amali. Kalau elok sembahyang, maka eloklah sadu amalan. Iza fasadat sairu amali. Kalau rusak sembahyang, rusaklah sadu amalan. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kok dapat untuk non ketibu acara wak buat sudah isa. Peserta non ke membuat acara tu kok dapatlah standby sembahyang isya. Indo sembahyang isya di rumah seorang tu. Solat isya berjamaah. Itu tadi tu. Kalau anda ke berubah tahun ni suak samalah haknya bercemen di topi pantai Pariaman tu. Iya kan? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan solat kecuali untuk pedusi nombor halangan. Nombor hendak sembahyang tu di antara 3. 1, pepajar, ulun balik, ulun berakal. Wak bawa ke masjid, lari kian, lari kemari, lari kian, lari kemari. Kadang awak nak kacu mata ko, awak letak kita atas sejadah awak tu, lari pepajar ke muka. Oi, ditijak macam mata ko, oi, buat je. Kalau awak nanti ulun balik, ulun berakal, tidak wajib solat. 2, perempuan yang haid atau nifas. Datang bulan, itu hebat pedusi tu. Kalau lelakinya nampai ke bulan tu, Neil Armstrong nama. Kalau pedusi, bulan tu tiba genyo. Itu hebat datang bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang haid atau nifas, nifas tu darah yang keluar sesudah melahirkan. Tidak wajib sembahyang. Bahkan haram solat. Berdosa kalau sembahyang. Selama sedang berhalangan tadi nanti. Yang ketiga, orang gila tu akal waras lah hilang. Tidak wajib solat. Tapi lagi kawan tu bro je. Oh kanti, ngapa kanti ni sembahyang? Dikecek ke pedusi nya ndak pakai rok. Ndak le berjilbab, berjanggut. Sudahlah berjanggut, berjakun mula. Bermisai. Dikecek ke pepajar ndak je mungkin. Masa pepajar bermisai ke? Dikecek ke orang gila, panjang cerita pada awak. Jadi termasuk kategori mana kawan tadi nanti? Hanya ndak sembahyang. Man taraka solat, siapa yang meninggalkan solat, sembahyang, muta'ammidan, dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka jelas dia menjadi orang kafir. Ngapa dia sembahyang kawan ni? Malas nak sembahyang tu je ni. Disengaja meninggalkan sembahyang, maka kafirlah dia. Kecek Nabi. Ini kecek kuda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Nabi non ketiga ko solat 5 waktu sehari semalam. Maka sembahyang harus wak betul ke. Sembahyang harus wak pelok. Kata Nabi SAW, ada seorang yang umur dia sudah beribadah selama 60 tahun. Tapi tak satu pun pahala dari solatnya dia dapatkan. Indo sebuah pun dari sembahyang dapat pahala. Lantaran apa? Kerana sembahyang yang dikewajukan, sembahyang tidak sempurna. Solatnya tidak sah. Di mana letak endo sah? 1. Ketika menjawab, ketika berwuduk. Surat Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, kalau kamu hendak mendirikan solat, fausilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Basuh wajah. Kau air keran. Buka kepiah. Buat tampuang. Banyak orang yang berwuduk tu ditopuk-topukkan sambil air. 1, 2, 3. Tidak sah. Mana nambatih wajah tu? Dia teh tompek tumbuh habuk.
di samping pangkal lubang telinga, rahang di bawah sampai ke janggut kalau kami lelaki-laki. Itu wajah. Tanpa usapkan, ratakan. Salah samarat. Elok 3 kali. Lantaran awak air berlebih. Apa lebu duk kali rasik tu, bonom sama kepala tu. Berlebih awak air. Kalau tempat lain, payah cari air. Kadang mati air 2 hari, 3 hari, berboli air galon ni. 5,000 segalon. Sehari tu 3 galon. Kena tayamum. Dia awak berlebih air. Maka salah sabarat 3 kali. 1 basuh wajah. Farusilu wujuhakum. Yang kedua, wa aidiakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Minal masjid ilal bait. Dari masjid pulang ke rumah. Dari tangan sampai siku. Berapa banyak jamaah nombor 2 tu balik sunsang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Indo pula bergosok. Tengok ke waktu mengajar MDA di Padang dulu waktu kuliah 2004 sampai 2010. Murid tu lagi agak 25-27 orang, tak berapa kuat, sekitar segitulah. Sembahyang asar itu istirahat sembahyang dulu. Tentu dah mungkin diunyi ke seseorang menjawab dia, bodoh tu. Masuk ke masjid surang-surang, naik ke lengan baju je. Bereseklah siku tadi tu. Angek, berarti dah biak sampai ke siku. Ulang bodoh ni. Kintai dia ke buat sangka bodoh je siku sana biak kan. Ulang bodoh. Kalau jamaah masjid awak tentu dah mungkin. Togak pula kat Melayu di dekat pintu tu kan. Mamak sudah bodoh lah, nyacek siku dulu. Anda biak ulang dia. Tidak mungkin. Maka basuh dari tangan sampai siku. Ini mengapa? Dari tangan, basah dari tangan sampai ke siku. Kusuk-kusuk. Kemudian tangan kiri, tangan sampai siku, kusuk-kusuk. 3 kali. Tangan. Jadi apa namanya? Ayam mengirai bulu sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tidak sah. Lah berapa kali awak wuduk pada itu, berarti solat yang kita lakukan jelas tidak sah. Wamsahu biru'usikum. Kemudian usap, sapu sebahagian kepalamu. Beda wajah sama kepala tadi mu ambil air Bapak Ibu. Kalau muka tadi ambil air basuh ke muka. Kalau kepala jangan. Ambil air, basuh ke kepala jangan. Pasu membawa anduk awak jadi mereka. Biak jilbab ibu tu, biak telokong tu jadi. Maka, bedanya adalah, kalau untuk kepala, tampung air, wahir. Tumpahkan, kemudian sisa air yang menempel di tangan itu usap ke kepala. Dari muka ke belakang, boleh. Separuh sampai ke tengah, boleh. Dari kanan ke kiri, boleh. Dari belakang ke muka, boleh. Lain kalimat biru'usikum. Huruf B di sini kata ahli tafsir ompek boleh makna. Kalau awak nak menganut mazhab Imam Syafi'i, sebahagian saja cukup. Jadi bontai ko kopiah, kowok iso buat ke bawah kopiah. Kan banyak pula preman-preman tanggung ko nya obok panjang, dikeluarkan obok mereka. Apa itu? Itu obok nama basuh, ujung obok tidak sah. Sebab nan dibaca tu yang disebut oleh Al-Quran itu adalah roksun. Roksun tu kepala arti, bukan rambut. Kalau seandainya obok, kalau botak kepala mamak tu apa yang dibasuh? Obok apa yang dibasuh? Nyobok misalnya. Tu bulu ketiak dibasuh lagi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mana nan kepala tu? Bagai tumbuh obok gelas dong. Itu kepala itu. Nan dimakasud oleh ayat tadi itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya obok, beruntunglah ibu-ibu uwu uci-uci nan bawa obok panjang tu. Jangan dikeluarkan obok tu lagi.
Buka sangkau be bulu lagi bawah tiak bengkel sana. Lah selesai. Tapi perintah dalam Al-Qur'an itu ra'sun. Ra'sun itu kepala arti. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh kaki sampai mata kaki. Kaki sampai mata kaki. Yang lain pula pajar tu bodoh. Kadang mamak-mamak tu kau-kau tu lain pula bodoh nanti. Diangkat kaki segewa atau kain sarung. Adik awak bodoh pakai kerannya sisipak aja keran. Tu 2 3. Tu 2 3. Mana sah? Kadang lebih paham melakanya kayak keran. Tu 2 3. Tu 2 3. Cayah lungguk itu. Berarti kita tidak serius untuk beribadah. Otomatis kalau awak nentu dua awak selama kau tak sah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah wuduk. Kemudian aku duduk di rumah nak. Bertampung air itu di rumah, kelah kerannya di rumah. Lah masuk air bersih di rumah. Cuman bak ndolai. Hati-hati menggunakan ember menampung air di rumah. Buduk mandi di sinon, buduk di sinon. Hati-hati air mustakmal. Air mustakmal tu airnya lawak pakai sekali lagi. Walaupun tu kalau tiang setitik 2 titiknya dari air uduk awak tadi tu masuk ke dalam ember kocik tadi tu. Kalau fikih itu ukuran air yang tergolong banyak itu adalah 2 kulah. Itu 2 kulah bak 2 tobek tu dah. 2 kulah tu kalau awak cari tahu kosen ukuran 81,6 cm. Panjang bak tadi tu segitu, lebar segitu, dalam segitu. Payah ambil mu ingat ni. Semeter kali semeter, berarti sekubik. Kalau semeter kali semeter, bercokak-cocak di atas, jatuh ke dalam bak tadi tu. Kalau air wak lebih segitu, maka air tadi tu tetap digolongkan air yang suci lagi mensucikan. Tapi kalau sember kociknya jatuh moncik ke dia, awak duduk je di sini. Air yang bernajis tidak sah. Maka hati-hati menggunakan air berwuduk kalau ember penampung air awak tadi itu sobuk Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah berwuduk. Masuk ke salat, ke sembahyang. Rukun solat itu 13. Rukun goda 3. 1. Rukun kauliyah. Rukun kauliyah tu non berbaca. Contoh, banyak non salah dia awak. Menjawab salam, awak acok menyebut waalaikumsalam. Kalau bersambung, waalaikumsalam. Mim itu berbaris dhammah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah aku pergi berjalan membawa keluarga liburan ke tepi Danau Singkarak. Jadi sembahyang asar di musola tu, rakaat pertama rukuk, pas iktidal imam tu membaca sami Allahu liman hamidah. Awak satu di sini. Salah dongai ku kuat. Rakaat kedua rukuk, pas iktidal sami Allahu liman hamidah. Sumbek telinga ku kuat. Rakaat ketiga sami Allahu liman hamidah. Rakaat keempat sami Allahu liman hamidah. Labu bayi jemaah poi ku imam tu, pak ni. Bapak imam tutup di siku ni. Iyo nya. Kalau anda salah dongai ku tadi, ketika iktidal bangkit dari rukuk itu, bapak membaca sami Allah nak pak? Iya nya. Pak. Itu bukan sami Allah. Kalau sami'a itu arti nama Allah. Atas nama Allah. Sebenarnya itu bukan huruf hamzah, bukan pula huruf alif, tapi huruf ain. Sami'a. Sami'allahu liman hamidah.
Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Kan sepele itunya. Kalau awak baca sami'allah atas nama Allah itu, maka sami'allahu liman hamidah. Satu. Yang kedua, masuk ke tu sembahyang, gugur ke tu abang. Suara non abang tadi itu mantap, irama mantap pula. Tapi cuba dengar, apa nyanyi muazzin tadi itu? Allahu akbar, Allahu akbar. Salah betul? Betul salah? Nan lelaki non abang produksi belum nyalah. Kalian non abang, salah betul? Salah. Di mana letak salah? Di mana letak salah? Akhbar. Ngapa kado akhbar belum? Yang sukun itu bukan huruf kha, tapi huruf kaf. Kalau akhbar itu khabaro, berita arti. Satu, dua. Sudah abang, kemudian sembahyang. Allahu akbar, nyimam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah kalian mendengar? Pernah? Salah betul? Salah. Di mana letak salah anak? Huruf nun salah tu huruf apa? Seharusnya berbaris fathah di ataskah atau sukun dia? Seharusnya sukun. Kalau wak baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau wak baca alhamdulillah, laham itu lahmun. Lahmun artinya daging. Segala daging untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Untuk apa dia Allah tu daging? Ya kan? Salah. Al-Fatihah ayat terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lai jamaah tu menjawab. Amin. Lai jamaah tu menjawab. Amin. Lai jamaah tu menjawab. Amin. Lai pula jamaah tu menjawab. Amin. Mana niyu? Sama panjang A dan A. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sangat dianjurkan oleh Islam, imam yang berdiri di depan sebelum solat dimulainya madok ke belakang. Nabi madok ke belakang. Madoknya ke belakang. Dilihat kanan, lihat ke kiri. Istau wa'tadilu. Sau sufufakum. Saf lurus dan rapat. Kata Nabi, qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin. Bosuo bahu sama bahu, bosuo tumik sama tumik. Kalau dewa menyuruh berlepas jauh cik sungai lain bisa itu. Maka ketika saf berjamaah itu kosong, diisi oleh antu belau. Muazzin, imam. Kemudian ketika terdongai pula dewa dalam kehidupan sehari-hari, bertamu ke rumah orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah atau betul? Assalamualaikum. Salah betul? Salah. Di mana letak salah? Kum itu tidak panjang. Tidak ada mat topik ini waw di situ. Tidak ada waw mati di sesudah kaf itu. Yang panjang itu adalah lam, karena ada alif di depannya. Assalamu alaikum. Kalau awak baca je assalamualaikum, coba. Kum itu arti mungguk, tanah non belungguk.
Berarti kalau awak kecek gitu ketika bertamu ke rumah orang, selamatlah untuk ungguk-ungguk tanahnya. Berarti orang datang rumah tu tanah-tanah yang beronggok sama itu. Salah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun qauliyah. Yang kedua rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah tu nombor kereju hati. Khusyuk tak khusyuk. Qad aflahal mu'minun, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk awak sama khusyuk sahabat Nabi pasti beda. Uwo tu sembahyang nya baru sudah mengicih bau orang baru, orang rabang nang kedai gulai tu sambal lak busuk ngah. Rupa lupa pula meletak ke bawah sangai. Letak je lah di atas meja. Selama sembahyang tu lain tu dia makin kucing kuat. Lawak busuk tadi tu je. Rusak khusyuk solat. Maka nombor kerja tu adalah hati awak. Harus khusyuk sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah ko gerak-gerik dalam solat. Contoh, takbiratul ihram dimulai dengan gerakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dua cara takbir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, tangan Nabi setontong sama bahu, sama pundak Nabi. Allahu Akbar. Non kedua, tangan Nabi setontong sampai telinga Nabi. Allahu Akbar. Lah. Setontong telinga sebuah, setontong bau sebuah. Ndak lain setontong teh kepala. Kan lain pula nak engkau. Allahu Akbar. Bakeh meletak ke tangan onom. Berdasarkan Imam Mazhab. Kalau Imam Mazhab Syafi'i dua. Yang pertama antara dada sama perut. Yang kedua agak ke kida sebut. Kalau dia awak banyak tu nampak kan? Bapak-bapak, mamak-mamak, nenek-nenek nan suluk biasa agak ke kida sebut. Sebab di sini jantung awak. Salah satu makna supaya selama sembahyang tu hati jantung awak ndak digaduh oleh iblis, jin dan syaitan selama sembahyang. Satu di tengah, dua di kida. Sebelum itu, tompek meletak ke tangan ketika sesudah takbiratul ihram tu, boleh di punggung tangan, boleh di pergelangan tangan, boleh agak kelongian sebuah. Punggung tangan, pergelangan tangan, kemudian ke lengan sedikit. Indo boleh sampai ke siku, apa lewat ni ke? Banyak itu. Ketika aku di Padang tu mahasiswa-mahasiswa kedokteran tu banyak semuanya. Allahu Akbar. Itu ongeh nama itu. Ongeh. Berdiri dalam keadaan sombong, ujub dia. Satu, dua, atau tiga. Satu. Jadi kalau seandainya besok lewat melihat orang sembahyang tangan salah satu dari yang kita sebut di malam kini, jangan heran. Kerana memang dia ajar gitu. Lai nanti. Satu antara dada sama perut. Yang kedua agak ke kida sebut. Yang ketiga dia atas dada. Yang keempat di perut, pas di atas pusat. Yang kelima bawah pusat. Yang keenam lopeh samia. Bapak Ibu, uwa-uwa mak-mak kami telah balik dari tanah suci pasti melihat orang yang solat seperti itu. Kan banyak tu. Berdiri bersedekap. Apa makna? Kosen ketika togak wak sedang sembahyang setiap rakaat tu. Kata ahli kesihatan, ibarat HP boleh lemah baterai. Jadi ketika sembahyang tadi itulah muncas ulang balik. Sehingga ketika sudah sembahyang tu balik tenaga awak balik. Jadi orang non sembahyang tu pasti sihat. Kalau sembahyang betul. Tapi kalau sembahyang salah, sakitlah kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antaranya.
Sudah itu muncul pertanyaan. Lain beberapa kesalahan. Ketika imam lupa bacaan solat. Ketika imam lupa rakaat solat. Apa tugas makmum? Mengingatkan. Kalau laki-laki baca Subhanallah. Kalau pedusi bertepuk punggung tangan. Bukan tepuk ke punggung tangan. Ingatkan imamnya bahwa dia sedang salah. Kalau bacaan boleh. Jadi kata Nabi, kalau kamu solat berjamaah, jadi imam ringkaskan bacaan. Ringkaskan bacaan. Pernah almarhum Syekh Ali Jaber ketika jadi pertama ke Indonesia, nya jadi imam, waktu sembahyang subuh dibaca surah Ar-Rahman. Sudah Al-Fatihah dibaca surah Ar-Rahman. Berapa ayat Ar-Rahman, be? Pas lah salam, tadi kami jamaah, tapi pas lah salam, berlima tinggal lagi. Nda tolak berpanjang kesan. Apa kecek almarhum Syekh Ali Jaber? Orang Indonesia kok kesan, kalau sembahyang berjamaah tu, kok bisa jo surah Qul huwallah tu dibagi 3, nda mengapa? Dibagi 3 lah serakaat. Ya kan? Kok kadang kalau tempat lain awak sembahyang tarawih tu bapak dan ibu, nyolai pula nan tomat sujud semalam. Lainnya surat pendek sampai semalam. Kebetulan imam qori kosan. Hafiz kosan. Oh, dia tahu kondisi jamaah. Jamaah kosan biasa surat pendek. Berganti imam malam tu, imam hafiz Quran. Hafalnya Quran ke 25 juz. Dibaca sujud. Benar? Lah ini niat go. Jamaah biasa surat kulhu-kulhunya kan. Ni niat go lah turun. Imam tu alun selesai ni. Imam tu alun selesai ni. Kadang jamaah pemuda-pemudi tu lama timam kesudahnya ada baca tu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, Umar, Muhammad, Usman. Jam seboleh lewat 10 tu kan. Jadual solat Masjid Nurul Huda tu. Imam alun sudah lu. Maka kalau dia awak silakan dia sampai bantu itu nah. Kalau daerah luar tu banyak bantu. Banyak bantu. Jadi meringkaskan solat. Ketika imam lupa maka diingatkan. Pernah Bapak Ibu sembahyang berjamaah sujud sahwi? Rasa ulun ke? Belum. Contoh, awak sembahyang 4 rakaat, zuhur kah, asar kah atau isya. Kosen imam lupa yo rakaat kedua tu tahiyat, langsungnya toga. Langsung toga. Atau awak sembahyang sesurang, rakaat kedua haruskan baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut. Langsung toga, paslah toga teringat ibu duduk atau lanjut rakaat ketiga. Mama, bapak kau lanjut atau turun balik ke rakaat kedua membaca tahiyat? Lanjut. Kalau turun balik rakaat kedua batal solat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka sesudah rakaat ke kompek beko lakukan sujud sahwi. Tahu cara sujud sahwi? Berapa kali sujud sahwi? 2 kali sujud sahwi. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Apa bacaan? Subhana man la yanamu wa la yasu. Tempat lain ku tanya dan doa apa lepas je ni. Kalau seandainya anda hafal, baca sambil bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lai puluh ibu tu doa hafal waktu ustaz ni. Min doa hafal baca salat subhanallah. Anda jawab hafal ustaz lokok sana kau ni anda ku lantai ni. Untuk sampai pisah.
Diam saja pun pada saat sujud sahwi itu sah. Kemudian duduk antara dua sujud, baca balik Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian sujud sekali lagi. Sudah sujud tu, kemudian duduk tahiyat. Duduk seperti duduk tahiyat, tapi tidak lagi membaca tahiyat. Langsung salam ke kanan. Salam ke kanan, salam ke kiri. Lainnya jadi persoalan. Lainnya orang salam tu dibalikkan kanan, tapak tangan. Salam ke kida dibalik kembali tapak kanan, tapak tangan ke kida. Ia atau indo itu? Lai atau indo? Lai. Boleh atau indo? Boleh atau tidak? Indo boleh. Tidak ada Rasul menganjurkan seperti itu. Sudah awak salam, kemudian ada yang mengusap wajah, ada yang tak mengusap wajah. Mana yang betul? Diusap wajah awak atau indo? Boleh atau indo? Boleh. Indo boleh. Sadar indo boleh ada. Indo boleh tu wajah kawan wak usap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Beko dijujuk setelah kuat ke. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuis. Yang bisa menjawab dapat hadiah balik. 3 poin yang kita sampaikan tadi, makna perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3. Coba sebutkan. Yalah ya dia hal itu. Pakai roti kat anda. Pakai roti. Tapi dia roti sebuah. 1, la tusyrika bihi syai'a yang tadi. Apa yang harus kita perkuat setiap peringatan tu, setiap hari bertambah. 2, tahun tu kan Nabi sodih ya. Untuk apa Nabi di Isra Mi'rajkan? 3, apa hadiah Nabi pulang Isra Mi'raj tu? Jawab ketiga. Kanlah pulang balik tu. Clear? Roti ke? Apa kuat?